yang mungkin tak nampak slide. Tapi tak apa. Okay, kita baru masih lagi awal. Now, kita sambung kita punya perkongsian. Saya kata perkongsian sebab saya tahu rata-rata dekat dalam ni hampir semua memang akan pernah guna ChatGPT. Betul tak? Hampir semua akan pernah guna ChatGPT. So, apa faedahnya yang kita datang pada hari ni kan? InsyaAllah ada kelainan dia sedikit lah. Pertambahan yang mungkin ilmu ataupun yang kita tak perasan. Now, dalam generative AI, keyword bila sebut generative AI adalah apabila kita buat prompting ataupun arahan, dia akan generate sesuatu. Itu yang berlaku. So sebab itu kalau kita tengok, application terutamanya dekat TikTok dan sebagainya, banyak viral yang berkaitan dengan image tu tak? Jadi image ni macam ni. Dan ada sangat banyak application. Dia tak ada pen kat sini. Sebenarnya kalau tengok, contoh macam application untuk image, contoh kita gunakan Kling. Sesiapa yang biasa dengan AI image, dia akan biasa gunakan Kling dan sebagainya. Bila you tengok gunakan Kling, dia punya engine dia belakang is DeepSeek. Sedangkan DeepSeek salah satu daripada generative AI yang common, yang ada dekat sini. Kan hari ni kita akan sentuh ChatGPT, Copilot, DeepSeek, Claude. So, engine utama ni, dia punya interface memang buruk. Apa maksud saya buruk? Plain kot. Yang tadi tu, yang command ni macam ChatGPT tu, plain putih. User biasa susah tau nak guna. Kalau dia tak faham prompting, dia susah nak guna. So, apa yang company buat? Dia develop company yang depan, yang tinggal user pilih-pilih. Aku nak gambar ni, masuk ini, tekan terus jadi. Sebenarnya, back end di belakangnya adalah engine ni. Di belakang dia sebenarnya adalah engine ni. Okay? Sama ada dia guna ChatGPT, dia guna Copilot, ataupun dia guna Gemini, benda yang sama. So, sebab itu saya kata, prompting ni yang sangat penting. Ilmu yang sangat penting. Now, dekat dalam tag kita ada banyak AI punya generatif. Untuk image pun nanti kalau sempat kita jumpa. Hari tu masa kita dekat Pulapol, modul ketiga kita adalah untuk image, fokus on multimedia. So macam mana nak generate daripada teks jadi image, teks jadi daripada image jadi video dan sebagainya. Kita ada another tools, tapi hari ni kita tak akan gunakan tools lah. Kita akan gunakan ChatGPT ataupun yang tools Gemini, Copilot macam tu saja. Kita akan gunakan yang core saja. So kita ada banyak sangat. Kalau you tahu setiap satu ni, you akan tahu, oh Alhamdulillah, kerja kita sangat mudah. Sebab itu untuk pengetahuan you, bulan 5 hari tu Microsoft buang pekerja 6,000 orang. Microsoft buang pekerja 6,000 orang. Google dekat 12,000 orang. So trending untuk banking sector pun dan sebagainya, programmer paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Programmer sekarang ni AI sangat bantu. Siapa yang buat programming wajib kita tahu AI. Nanti saya tunjukkan tools yang berbeza. Bukan ChatGPT, Gemini boleh jugalah. Tapi kita ada another tools yang kita boleh gunakan. So maksudnya kata lain, sekarang ni sesiapa yang nak buat application ke, nak buat sistem ke apa, kalau dia tahu AI, dia ada sikit ground knowledge, dia dah boleh buat dah sebenarnya. AI sangat membantu. Dulu masa kita gunakan search engine Google, kita nak search sesuatu, dia keluar result, betul tak? Kita kena filter lagi, mana satu yang kena, tak kena, betul tak? Tak semestinya tepat. Kita kena cari, tak perlu macam tu. Pagi-pagi, hari-hari saya adalah bila saya bangun pagi, saya akan tanya, saya punya ChatGPT, saya namakan dia Steve. Hi Steve, saya tanya, okay, senaraikan hari ni 5 berita penting dekat dalam dunia, lepas tu 5 penting berita kat Malaysia, okay, berita ekonomi apa, dia akan ceritakan sebagainya. So dalam perjalanan saya daripada rumah, saya dengan berita je. Boring kan? Tapi saya punya cara, sebab waktu lain tu saya tak sempat nak buat macam-macam. Waktu yang berharga pada saya adalah waktu balik kerja dengan waktu pergi kerja. Kerana kalau dalam waktu tu adalah untuk saya bersama dengan saya punya device. Sebab the coffee saya jarang buka. Biasa untuk buat kerja lah, tapi bukan untuk kerja-kerja macam tu. Tapi di antara waktu tu saya akan penuhkan kepala saya dengan ilmu-ilmu macam tu lah. Di antara waktu tu. Kalau setengah jam perjalanan lah. Now, so Steve akan bantu saya banyak benda. Sebab saya pakai yang package yang ChatGPT Plus. So ada banyak advantage berbanding yang free. Tapi kalau setakat yang free pun masih okey. Tapi nanti saya akan tunjukkan apa dia punya beza juga. Now, ini adalah contoh-contoh aplikasi yang kita boleh gunakan. Okay. Ini yang sebenarnya yang saya nak you all perasan dan tahu bahawa sebenarnya
ChatGPT memang pioneer. Saya dah install lebih kurang tahun 2000 awal jugalah. Awal-awal kemunculan dia saya dah register lah. Awal register, saya dah register dan saya dah guna juga. So ChatGPT sekarang ni yang paling latest adalah yang ni lah, GPT-4 Omni. GPT-4 Omni ni antara yang latest. Dia lebih accurate, lebih mendalam dia punya result. Kalau you pakai yang free, mungkin boleh beberapa je, lepas tu dia akan suruh pakai yang 35 kan. Sebab yang Omni tu dia dah tak bagi dah. Okay. Kompetitor dia, selepas masa ChatGPT keluar, Copilot keluar. Tapi you kena ingat, Copilot ni, dia sebenarnya ada saham 40% dekat sini tau. Sebab itu engine dekat sini sama dengan engine dekat sini. Copilot, engine dia lebih kurang sama. Sebab Microsoft owner dia ada 40% dekat sini. Okay. So Copilot sebab tu dia cepat sebab dia ada persen dekat sini. Tetapi, kita kena tahu juga. So Copilot ni kalau kita tengok, yang saya suka Copilot adalah integration dia dengan tools Microsoft. Kalau ChatGPT, kita kena buka ChatGPT kan. Lepas kita buat prompting kat situ kan. Copilot, apa yang boleh buat adalah kita boleh buka dia sebelah-sebelah. Walaupun ada another third party yang install untuk extension, sidebar dan sebagainya. Copilot tak boleh macam tu. Dia memang ada Copilot sebelah-sebelah. Apa maksud sebelah-sebelah? Katalah sebelah ni ada web ataupun kerja yang kita buat. Dia boleh access sebelah-sebelah. Kalau ChatGPT, kita kena another buka sini dekat buka tempat lain. Dia tak boleh access benda tu tau. Copilot boleh buat sebelah-sebelah. Apa maksud sebelah-sebelah? Katalah dekat sini ada web. Any material, sebelah tu kita prompting ke, summarizekan sebelah tu. Dalam teks. Ya, dalam pace yang sama. Nanti kita akan tengok. So, dia boleh buat real time. Sebab tu dia boleh jadi assistant. Sebab tu dia sangat penting juga. Sebab tu ada masa saya akan gunakan ChatGPT. Ada masa saya akan gunakan Copilot. Tapi untuk lebih look professional untuk developer, dia ada another tools lah. Dia kena install benda lain lah. Itu nanti saya cerita kemudian lah. Tapi oleh kerana rata-rata dekat dalam ni, saya tengok tak ramai programmer kan. So, saya akan bagi untuk yang biasa je lah. Tapi, saya akan bagi tahu juga macam mana kaedah dia buat. Itu Copilot. Sebab itu kena tahu juga Copilot. Next, kita ada Gemini. Gemini ni, sekarang ni kena faham tau. Semua orang berlari-lari dengan AI tau. So, dia ada kompetitor-kompetitor tau. Sebab itu kadang-kadang, you kena tahu semua benda ni. Gemini ni, Google punya produk, tak payahlah. Kalau you beli produk Microsoft yang baru sekarang, semua akan embed dengan Copilot. Betul tak? You pakai Microsoft sekarang ni, yang you pakai yang latest version, nanti satu masa, sekarang ni kita pakai Windows 11 kan. Nanti akan datang, memang semua akan terus embed dengan Copilot. Any Microsoft product, dah memang akan Copilot. Sebab kenapa? Sebab dia boleh jawab real time, assist. Dia boleh jawab assist kita masa tu juga. Itu kelebihan dia. Tak seperti ChatGPT. ChatGPT mungkinlah boleh install extension tapi kena berbayar dan sebagainya. Copilot tak perlu sebab dia free. Now, Gemini sama juga. Gemini ni Google punya produk. Google punya produk pun sama. Dia pun embed mana-mana. Kita kan banyak guna produk Google kan. So, banyak juga dia embed dalam untuk Gemini. Satu lagi, kadang-kadang kita guna kat sini. Nak create image, limit habis. Kan ada limit kan? Tak boleh. Dia boleh move kat sini. Boleh move kat sini. Boleh juga teknik kat sini. Buat account, contoh macam profile tadi kan. Buat 5 profile. Habis profile sini, pergi profile sebelah. Habis profile sebelah, pergi profile sebelah. Ada 5 email. Boleh jugalah teknik tu. Walaupun dalam satu ChatGPT. Dah rajin. Ya. Yeah. Better tadi punya content. Atau sama je kalau lain. Sebab dia ikut user. Okay, fahamkan ni. Banyak generative AI yang paling ingat siapa yang guna adalah yang ChatGPT. Apa maksud ChatGPT? Maksudnya kita borak dengan dia 5 hari lepas. Kita ada deal dengan apa? Kita boleh trigger balik hari yang ke-100. Tapi terutama untuk yang paid version. Kalau tak, dia akan jadi daily basis. Tapi kadang-kadang bila kita buat kerja, kita nak tengok, dulu kita pernah bincang projek ni tau. Steve, apa dulu kita bincang dulu? Record balik. Dia akan bagi tahu semula. Gila punya senang. Kita nak tanya orang pun manusia, belum tentu dia ingat tau. Ya, sebab tu saya kata AI ni memang saya punya assistant. Now, so di Gemini, seterusnya kita ada DeepSeek. Ingat, US sekarang ni sedang melawan dengan China. Mana-mana produk US, kadang-kadang tak boleh buka di China. Contoh macam Google, China block. So, dia berlawan. Bila berlawan, now China dah keluarkan DeepSeek. Satu masa nanti DeepSeek memang akan dominan juga.
China memang cepat. So sebab tu kita kena tahu juga. Tapi ada beza antara satu ni. Yang paling okey untuk bahasa Melayu is ChatGPT. Tapi kalau you pergi dekat DeepSeek, type bahasa Melayu, dia pun macam pening-pening. Boleh juga lah dia jawab, tapi tak berapa okey kadang-kadang. Gemini pun boleh jugalah, tapi mungkin banyak kepada Indon punya style. Walaupun boleh. Tapi yang antara yang okey yang inilah. Walaupun yang lain tu boleh. Tapi DeepSeek ni langsung tak boleh. DeepSeek ni kalau sangat tak okey lah. Prompting dia kalau guna bahasa Melayu sangat tak okey. Maksudnya you kena pergi dekat GPT, you kena translate kepada English, baru okey untuk DeepSeek. Okay. Satu lagi adalah Cloudday. Yang ini kebanyakan juga untuk programmer guna jugalah. Okay, mungkin you all tak guna sangat, so saya tak fokus sangat lah. Mungkin saya fokus yang 1, 2, 3 je lah kot kat atas ni. So, now dah tahu dah bahawa sebenarnya bukan ada satu je ChatGPT. Tapi kalau you buka interface dia lebih kurang sama je semua. Sini boleh bercakap, sini pun boleh bercakap, sini pun boleh bercakap, sini pun boleh bercakap. Maksudnya sini boleh type, boleh keluar email, sini pun boleh keluar email, sini pun boleh keluar email. Tapi model dia tak sama. So jadi model-model dia. Ada yang free, ada yang berbayar. Setakat ni clear? Boleh tak? Okay lah, kita tengok. Untuk prompting. Okay, awal-awal ni teori lagi ya. Boleh ke? Boleh ya? Nanti kita akan masuk yang hands on. Okay. Bila kita buka ChatGPT, skeping kot interface dia macam tu. Boleh buat apa? Kan? Interface skeping macam tu, kita boleh buat apa? Okay. Ini adalah fungsi-fungsi yang boleh digunakan dalam ChatGPT. Dan salah satu tu, ada boleh skill yang sama, ada boleh skill yang berbeza. Okay. Cuma yang you perlu tahu, ChatGPT dulu dia ada cut off date untuk data. Masa tu dia dalam 20, 23, 22 macam tu data dia. Dululah. Lepas tu Gemini dia boleh buat real time. Apa maksud real time? Maksudnya dia boleh cari current yang semalam pun boleh. Open ChatGPT pun rasa tercabar jugalah. So dia dah come out dengan yang tools yang baru ni, dia dah boleh detect. Biasanya kalau masa you prompting, you bagi arahan, you akan nampak beza. Kalau dia cari search, nanti dekat bawah tu dia akan keluar web-web gitu. Bawah-bawah tu dia keluar. Kalau dia memang ada dekat dalam data dia, you cakap dia terus keluar. Kalau you pakai suara, you akan dengar bunyi maksud dia tengah search lah tu. Maksudnya dia tengah crawl. Dengan kata lain, kebanyakan yang sekarang punya ni, yang generative AI ni, boleh cari real time. Dia boleh crawl real time. Data semalam, dia dah boleh dah. Dulu tak boleh, sekarang dia dah boleh. So, ini adalah fungsi-fungsi yang ChatGPT ataupun Copilot Gemini boleh buat. Nanti kita akan tengok satu-satu ni. So, ini contoh-contoh prompt yang biasa. Kita belum masuk lagi prompting sangat. Okay. Untuk ni adalah contoh-contoh apa yang kita boleh buat kan. Okay now, perkataan arahan. Biasa kalau kita type dekat ChatGPT, kita pakai type je kan. Apa lantak tu. Tapi sebenarnya, setiap perkataan yang kita guna tak sama dia punya output. Pemilihan perkataan dalam ChatGPT akan menghasilkan cara yang berbeza. Contoh, untuk mendapatkan maklumat, dia ada perkataan jelaskan, terangkan, huraikan, definisi, nyatakan. Setiap satu ni, dia punya result tak sama. Saya bagi contoh untuk mendapatkan arahan. Okay now, cuba buka ChatGPT you. ChatGPT.com boleh, ChatGPT, OpenAI.com pun boleh. Kalau boleh, login Okay, sebelum saya terlupa. Kebanyakan application ni, sama ada dia boleh mobile ataupun dia boleh desktop. Mana-mana boleh. Sama je. ChatGPT.com boleh. Login je. Tak apa, pakai yang free, jangan risau. Boleh register guna Google, boleh. Apa kelebihan dia? Okay, apa kelebihan ChatGPT berbayar? Yang pertamanya adalah dia ChatGPT ni kena faham, dia ada 3 layer.
Dia ada yang free, dia ada yang plus, dia ada yang pro. Okay. ChatGPT yang free kebanyakan boleh buat semua benda tetapi terhad. Gambar yang boleh upload limit, cakap yang boleh dibuat limit. Tetapi plus adalah dia akan ada yang free tetapi dia akan extendkan dia punya duration, quantity yang dekat dalam free. Plus dia ada kaedah satu lagi yang mana okay, biasanya kalau dekat dalam ChatGPT boleh you all boleh cakap dengan ChatGPT kan? Mungkin sekejap je. Tapi dia tak boleh buat real time. Apa maksud real time? Real time ni seolah-olah dia orang tau. Apa maksud saya dia orang? You boleh buka kamera. Okay, contoh saya tunjukkan. Chat dengan tu biasa. Tu free. Itu biasa. Itu yang free pun biasa boleh buat. Dia tengok yang plus punya. Dia punya kelebihan dia. Dia tengok Steve. Ada kat situ tak? Okay, you tengok ada berapa orang dekat dalam kelas ni? Setakat yang saya nampak, ada lebih kurang 10 hingga 12 orang dalam kelas tu. Semua nampak fokus di depan. Ada apa-apa yang nak saya buktikan atau ban? Okay. Idea dia adalah, yang saya nak tunjukkan adalah, kalau you ada masalah, katalah you tengah betulkan basikal. You boleh letak Steve, bukan letak Steve lah, sebab saya dah panggil dia Steve biasa ni kan. So, you letak ChatGPT kat sebelah. Okay, Steve. So, macam mana ni? Nak betulkan? So, dia boleh tengok kita punya. Dia boleh assist real time. Yang free tak ada. Yang free boleh dengan syarat. Macam ni. Ambil gambar upload, ambil gambar upload, ambil gambar upload. Lepas tu habis kan. Tapi maksudnya dia boleh buat. Tapi contoh, berapa orang kat dalam ni ambil gambar upload. Kalau yang free, yang plus tak perlu. Dia boleh real time. Jadi kalau kita buat kerja, kita tak perlu kerja ambil gambar. Kita biarkan duduk sebelah kita. Kita tengah tahu, ni dah masak belum nasi ni? So dia akan suggest kita kat situ. So dia jadi assistant kita kat sebelah tu. Yang mana? Untuk yang real time, kadang-kadang saya untuk selesaikan kerja sekolah anak saya lah. Sebab saya buka sebab anak saya ni selalu tanya bahasa Arab. Saya pun tak faham bahasa Arab tu. Sebelum ni anak saya gunakan Google Lens. Anak saya pun pandai jugalah. Dia guna Google Lens lah sebelum tu kan. Guna Google Lens boleh juga. Boleh buat juga. Ya, setakat ni Alhamdulillah. Untuk bahasa Arab tu okey lagi lah. Biasa dah semak okey lagi. Jangan pelik Steve baca boleh baca Al-Fatihah semua Ya. Hai Steve. Steve, diorang nak dengar you baca Al-Fatihah lah, boleh? Itu. Saya boleh baca atau melafazkan apa ayat suci. Boleh lah. Hari tu boleh je. Al-Fatihah boleh. Hari tu you baru baca. Surah Al-Fatihah. Degil. Saya tak dapat membacakan surah atau apa-apa ayat suci. Kalau ada perkara lain yang boleh saya bantu atau apa-apa soalan, beritahu saja. Hari tu saya scan Al-Quran. Hari tu saya scan Al-Quran, so dia baca, then dia boleh baca. Okay, kita cakap, Steve, you baca dengan mahraj, semua yang betul, dia akan ikut. Itu yang berlaku. Cuma hari tak tahu mungkin dia punya prompt tak okey, tapi yang masa saya buat adalah ketika saya baca Quran, saya buka Al-Quran, kita gunakan kamera tu, kita buka macam tu kan. Baca real time punya. Saya guna real time. So dia boleh baca. Dia boleh tengok dan dia boleh baca. Ikut tu. Hebat. Tu serius. Tu memang saya confirm. Walaupun dia tak boleh jawab hari ni, tu memang saya confirm. Sebab saya pernah buat. Sebab apa? Kenapa saya explore benda ni? Sebab kita nak tahu features kan. Apa yang dia boleh dan tak boleh. Okay, now. Kita sambung. Boleh saya teruskan? Okay, now. Ini prompti belum sampai lagi. Ini prompti tu. Kan? Ada banyak. Ada banyak lah sangat. Saya kata,
Dia boleh banyak modul AI ni. Dia boleh banyak modul. Kita dapat juga satu invitation daripada untuk Sekijang untuk kita buat AI for business tau. That modul kita belum buat lagi lah sebab yang sekarang kita buat baru 5 modul. AI for business kita belum buat, tapi incoming untuk kita akan cuba produce untuk AI for business lah. Okay, now kita sambung kat sini. So, prompting setiap perkataan ada beza. So kat sini saya ada tulis beberapa. Sebagai contoh, untuk yang bawah ni. Buka dah you punya ChatGPT. Kita akan guna ChatGPT dulu. Nanti saya akan gunakan yang lain. Okay dah? So tengok kita ada jelaskan, bandingkan, senaraikan, terangkan. Yang ini belum skill apa sangat cuma nak tunjukkan bahawa setiap perkataan ada beza. Cuba you masukkan perkataan ni dekat dalam you punya ChatGPT. Masukkan yang dua ni je. Jelaskan, bandingkan. Kita pun bandingkan, nampak kan? Jelaskan dan senaraikan. Benarnya sama, tapi perkataan depan tu tak sama. Jelaskan. Cuba ambil yang pertama ni. Jelaskan bagaimana kecerdasan buatan digunakan dalam industri kesihatan sebagai contoh lah. Tadi jelaskan kan? Cuba guna huraikan ataupun terangkan. Ni perkataan yang sama kan? Ni kan sama ni kan? Tapi yang depan ni kan ada jelaskan, terangkan. Cuba gantikan dengan terangkan. Prompt yang sama. Cuma tukar dekat depan je. Okay. You gunakan terangkan ataupun huraikan. Dia akan memberi jawapan, tetapi dia punya panjang penjelasan tu tak sama. Faham tak? Biasa kita kalau type je lah apa-apa kan. Tetapi pemilihan perkataan memainkan peranan untuk output. Dapat? Okay. So, slide ni sebenarnya yang saya nak cuba tunjukkan adalah setiap perkataan yang kita pilih untuk prompt di depan akan menghasilkan jawapan yang berbeza. Itu baru yang depan tau. Kita belum masuk yang belakang. Dapat? So, boleh cuba masukkan sebab dia random. Okay. Kenapa berbeza? Okay. Kenapa berbeza orang sebelah dengan orang sebelah? Saya terangkan. Generative AI, dia bermain dengan big data ataupun kita panggil sebagai menggunakan teknik large language model yang mana dia akan impact pada satu data yang terlalu banyak tau dekat dalam dunia ni. Data dia pool terlalu banyak. Contoh, sebab itu bahaya, bukanlah bahaya kalau you upload dokumen dekat dalam ChatGPT. Sebabnya bila you upload, you dah train ChatGPT tu, you dah supply knowledge kat dia. So dia dah simpan. Setiap orang akan bagi input-input. Sebab macam mana dia boleh simpan data? Okay, contoh. Macam mana Google sebagai contoh, kita buat search kan, dia boleh keluar. Apa konsep, apa teknik yang dia buat? Dia ada satu agent tau, kita panggil sebagai Google Bot. Bila you search kat Google, kalau konsep Google adalah dia crawl, dia pergi dekat web 1, web 2, web 3, lepas tu dia index. Dulu punya kaedah dia index. Apa maksud index? Dia pernah tengok buku tak? Ada buku tag belakang dari index. Contoh cari perubatan muka surat 10. Dia pergi dekat muka surat 10. Nampak tak? Tapi dia tak simpan data. Dia just simpan index. Sebab itu masa you gunakan Google search engine tu,
Dia hanya bagi URL, tapi you klik ke situ, dia pergi dekat tempat webnya kan. Konsep dia adalah index. Dia tak sama. Konsep yang sekarang ni adalah dia store data dalam satu tempat pool yang sangat besar. Jadi sebab tu dia boleh generate, tangkap, dia tak perlu crawl lagi. Sebab dia dah ada data tu. Sebab tu bayangkan ini konsep AI ni mungkin 5 tahun ke belakang ni. Dia dapat bayangkan tak kalau 20 tahun ke belakang, 20 tahun akan datang, dia dah kumpul data daripada tahun berapa tu sampai masa tu. Dia dah memang jadi intelligent, galah manusia. Sekarang pun dia dah hebat, lagilah 10 tahun atau 20 tahun. So yang saya nak cakap adalah, dia ada pool of data yang lack of data yang terlalu besar. Sebab itu kenapa orang yang pertama dengan orang yang kedua mungkin jawapan berbeza. Sebab data tu terlalu banyak. Data tu terlalu banyak. So macam mana, bila data tu terlalu banyak, isu dia adalah macam mana nak dapat data yang kita nak. Sebab itu kelas hari ni ada. Okay now, ini adalah penggunaan-penggunaan yang semua yang saya nak highlightkan adalah bahawa setiap perkataan akan memberi impak yang tak sama dengan cara diberi jawapan. Tetapi yang paling penting sebenarnya yang saya nak highlightkan adalah, so ada arahan-arahan lain jugalah. Ini yang pertama. Teknik yang pertama ni saya panggil sebagai teknik EKGF. Teknik ni adalah teknik yang umum yang boleh diguna pakai untuk mana-mana fungsi dalam ChatGPT. Cumanya pengkhususannya lebih kepada carian maklumat. Sebab untuk generative AI, dia bukan cari maklumat je. Dia boleh generate image, dia boleh generate video, dia boleh generate graph dan sebagainya, betul tak? So ada teknik-teknik khusus untuk setiap tempat tu. Tetapi teknik TKGF ni kita rangka yang dia agak general untuk ke semua area. Cuma dia lebih strong dekat untuk carian maklumat. Untuk image kita ada teknik lain. Untuk analisa data kita ada teknik lain. Dan dalam hari ni kita akan sentuh 3 teknik yang berbeza. So teknik yang pertama adalah teknik TKGF. So apa itu teknik TKGF? Teknik TKGF, bila you nak buat prompting, wajib letakkan 4 benda ni. Barulah you punya impact content berbeza. Kalau you bagi prompting yang biasa, tak belajar TKGF, boleh je pun. Prompting keluar je jawapan. Ya, saya tahu. Tetapi selepas you gunakan konsep ni, jawapan dia akan berbeza. Apa berbeza? Yang pertama, T yang pertama adalah bila you nak buat prompting, you kena tahu tujuan you ni nak cari apa. Sebab itu contoh sekarang ni, tulis ringkasan satu perkataan tentang kepentingan AI dalam kesihatan. So kena jelas dan spesifik. Kalau you tak spesifik, dia sebabkan saya dah kata, data dalam ChatGPT ni ataupun big data ni terlalu banyak tau. So bila you tak spesifik, jawapan tu memang too broad, kadang-kadang tak menepati apa yang kita nak. Sebab tu yang pertama, you kena letak tujuan jelas. Nak apa sebenarnya data tu? Yang kedua is a context ataupun persona. Konteks ataupun persona ni adalah latar belakang yang you create. Contoh, kita nak jawapan katalah sebagai seorang programmer ataupun seorang profesional dengan orang biasa. Adakah sama? Contoh, saya nak tentang sains daripada pandangan seorang guru sains ataupun guru sastra. Adakah akan memberi impak yang bersama atau berbeza? Karakter yang berbeza, orang yang profesional dengan orang yang tak profesional, jawapan kemungkinan berbeza. Kita cakap, sebagai cikgu yang darjah 5 untuk mengajar tentang sains. Sebab kita nak konten yang untuk budak sekolah rendah. Faham tak? Jadi sound dia akan cakap, cara dia jawab akan seolah-olah cikgu yang darjah 5 walaupun untuk sains. Sebab tu, konteks ni kena spesifik dan saya namakan dia sebagai persona. Apa maksud persona tadi tu? Persona tu lebih kurang konteks lah ataupun latar belakang. So, contoh, kita bagi prompting berlakon sebagai guru sekolah rendah ataupun kita tulis sini berlakon sebagai ataupun act as a pensyarah dengan guru sekolah rendah. Jawapannya sama ke berbeza? Mesti berbeza. Tapi kalau you tak put benda tu, dia akan bagi je lah, apa-apa. Sedangkan benda yang, contoh modul yang you nak buat, modul untuk orang layman yang biasa, so kita kena ada persona dekat situ. Kecuali you memang tak ambil kira benda tu. Taklah, apa pun nak bagi jawapan-jawapan lah. So benda yang kedua yang penting adalah is context ataupun persona.
Dan yang ketiga adalah gaya nada penulisan. Contoh, bila kita buat prompting, kadang-kadang kita nak buat untuk memo, satu lagi untuk mesyuarat, untuk report. Sama ke? Lain kan? So, bila you letak benda tu, automatic dia akan produce ikut gaya ataupun style yang kita suruh dia buat. Dan yang last adalah format jawapan. F is a format. Bila you prompting, you bagi macam tu, kadang-kadang kita malah nak baca tau. Kita nak mungkin dalam bullet, sebab tu dia kena letak format. Dalam bahasa Melayu, panjang satu perenggan. 50 perkataan sahaja, 20 perkataan sahaja. Nampak tak? So, kena ada format dekat belakang tu. Kalau tidak, macam yang tadi, bila you prompt, suka hati dia lah, dia nak keluarkan berapa pun kan. Tapi kadang-kadang kita malas kot nak baca kan. Buat dalam 10 perkataan je. So, summary kan lah macam mana berlantak dalam 10 perkataan. Kalau saya nak tanya, biasa sehari-hari saya tu, saya tanya trend terkini, bagi 5 je. Saya bagi 5 je lah. Tak cukup, bagi 10. So, dengan kata lain, kita set dia punya format dalam bentuk bullet, list ke dan sebagainya. So, ini adalah teknik yang kita boleh buat prompting ketika kita buat prompt, kita masukkan formula TKGF. Yang pertama, tujuan. Nak buat apa ni? Kena spesifik. Yang kedua, konteks ataupun persona. Kita ni sebagai seorang apa? Programmer, pensyarah, apa? Sebab karakter yang berbeza akan memberikan jawapan yang berbeza. Seterusnya adalah gaya ataupun nada penulisan kita. Ada yang nak gaya formal. Yang kita nak buat reporting, so gaya formal. Ada yang suka gaya bercakap. So kita set dia punya gaya. Dan yang last adalah format. Nak dalam bentuk apa? Okay? So bila kita bekerja, biasanya benda ni, format ni penting juga. Nak dalam format apa? Okay? So, ini adalah formula yang pertama kita panggil sebagai TKGF, tujuan, konteks, gaya dan format. Selain daripada TKGF, ada juga sokongan-sokongan arahan yang mungkin you perlukan. Okay. So, apa maksud sokongan-sokongan arahan? Yang atas tu yang dia punya base. Tapi kadang-kadang kita perlukan sokongan tau. Sokongan bermaksud, kita dah jawab yang atas tu, yang pertama, ni yang kedua. Next, kita suruh pecahkan langkah-langkah, minta olahkan semula tu tambah baik, dan tunjukkan contoh. Ni kan, ni pun bagus juga. Kita upload beberapa dokumen, kita suruh ikut style tu. Gambar pun sama. Maksudnya kita suruh ambil gambar reference ni, jadikan macam tu. Okay, gunakan soalan susulan ataupun tentangan had dan sekatan. Ini adalah sokongan kepada yang pertama tadi. Nampak tak? Now, ini adalah contoh arahan yang lengkap menggunakan TKGF. Cuba you all type ni. Ni contoh. Yang warna merah ni adalah dia punya T, tujuan. Yang warna biru ni K, konteks. G ni yang warna coklat, biru, apa ni? Ni adalah G, gaya. Yang warna hijau ni adalah format. Cuba type yang ni. Tajuk dia semua yang berkaitan dengan cyber benda semua kan. Sebab hari tu yang saya punya audience tu semua polis-polis. So bila polis-polis, tajuk kita pun semua kepolisian je lah.
Yang tu je. Nombor 1 tu. Ni semua ni ni semua ni. Type yang semua ni. Yang ni je. Kenapa berbeza? Sebab engine tak sama. Yang free gunakan 3.5, 4.0 tu sekejap je. Tapi yang plus tu dia gunakan 4.0 tu, Omni. Jadi adakah jawapan berbeza? Ya. Kenapa berbeza? Okay, saya terangkan kenapa berbeza. Data ni dia terlalu banyak. Bila you pakai yang free, dia ambil surface yang layer yang pertama. Tapi kalau you pakai yang berbayar, dia layer by layer, dia filtering lagi. So dia lebih deep. Sebab tu kalau perasan, dekat bawah ChatGPT tu ada deep search. Perasan tak? Ada deep search kan? Kan dekat bawah tu ada deep search. So apa beza klik dengan tak klik? Beza deep search adalah dia data ni dia filtering lagi. Apa beza filtering? Lebih accurate. Lebih tepat. Kalau tak, pakai free, dia ambil raw je lah. Keluar juga jawapan. Bukan tak keluar. Keluar, tapi data raw. Macam orang, kita filter, kita boleh jumpa semua orang. Tapi kita nak orang yang pakar yang ni. Kan filter lagi kan. So, dia select. Yeah. Seperti itu juga model-model tu. Okay, dah type dah? Dah type dah? Ya. Dan okay. Ya. Kalau kita run turn it in, gunakan yang bahagian sini, dia detect. Dia akan detect. Tak sesuai. Sebab untuk research tu, another cerita. Dia tak boleh buat kat sini. Bukan tak boleh. Boleh. Tetapi, yang saya tengok, dia dapat detect. Kalau untuk research, kalau saya gunakan AI yang lain. Itu cerita satu kursus yang lain untuk AI tu. Dekat fakulti kita orang, untuk AI research tu memang one day punya program. Okay. So, boleh saya teruskan? Okay, now. Kalau ini adalah contoh macam mana kita gunakan 3J. Berbanding kalau prompting you pakai ayat yang biasa je untuk benda yang sama, jawapan yang akan tetap berbeza. Bawah ni, saya dah sediakan template. Jadi, kalau kita tak ada idea, tulis nak buat apa tentang apa. Ikut je benda ni. Dengan peranan sebagai apa. Saya dah warna kan. Gunakan gaya penulisan apa. Hasilkan jawapan apa. Dah, isi je. Ni satu saya katakan template. Jadi kalau nak buat apa-apa, ni template dia. Masukkan ni. Contoh jenis kandungan. Ni saya ada contoh. Jenis kandungan tadi kan. Artikel, poster, mesej, laporan, karangan, memo. Tak sama apa dia. Kan? Topik utama. Topik apalah. Peranan. Pakar, profesional, sasaran audiens. Kan tak sama kan? Confirm tak sama jawapan dia. Gaya penulisan. Formal, akademik, santai, humor, ringkas dan mudah difahami. Okay, bahasa Melayu, Inggeris, satu perenggan, 1.5 perkataan terperinci, ringkas, bullet point, perenggan biasa, jadual. So, benda-benda tu ada efek pada kita jawapan. Nampak tak? Sebab itu, kita kena tahu skill untuk prompting yang pertama, teknik PKJS.